Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Cik Tah hari ni. Okey, hari ni Cik Tah nak berkongsi resepi ketupat manis. Dan Cik Tah nak berkongsi pula cara kita balut ketupat manis ni. Dia ada kelainan sikit. Selalunya ketupat manis ni dia cukup famous di sebelah Pantai Timur. Lepas tu Cik Tah nak tunjuk bahan-bahan apa yang kita nak kena sedia tu nah. Mula-mula Cik Tah ada beras pulut Cik Tah randam dah nah. Semalaman Cik Tah ambil 1 kilo. Lepas tu ada 2-3 helai daun pandan. Ukuran 1 kilo beras pulut ni Cik Tah ambil ukuran santan ni 1/2 kilo. Santan ni Cik Tah pakai santan fresh. Okey, lepas tu Cik Tah ada gula kasak lah nah. Cik Tah ambil 1/2 cawan metrik. Lepas tu ayak biasa ni Cik Tah ambil 1 cawan metrik. Lepas tu Cik Tah ada garam dan daun palah. Senang aja. Beza dia tu cuma dia manis. Dan kalau kata belah-belah utara ni dia tak manis. Okey, lepas tu mula-mula sekali, hak ni pun kelainan juga. Yang mana yang Cik Tah duk share nah. Okey, Cik Tah akan kukuh dulu. Cik Tah akan kukuh dulu daun pandan ni nak. Daun pandan pula. Cik Tah akan kukuh dulu pulut ni nak. Okey, cara Cik Tah cukup senang. Cik Tah tak ada pelapik apa pun. Cik Tah buh terus. Lepas tu mula-mula kita pelekat api dulu. Okey, mula-mula sekali Cik Tah akan panas ayak dulu. Cik Tah dah masuk ayak dah dalam payuk bawah nak. Okey, kita masuk dia dalam ni seperti mana kita nak kukuh pulut lah. Okey, lepas tu kita tunggu pulut ni sampai masak. Kita kukuh sampai masak nah. Alhamdulillah pulut Cik Tah pun dah masak dah. Okey, ingat anak-anak Cik Tah pun lupa sat. Kalau kata kita nak karih dia, nak kucai dia, tutup api dulu. Bukan pasal apa, sat wap dia duk sembuh, nak bagi habis tangan. Okey, kita masak dulu santan ni nah. Kita masak dia nah. Lepas tu Cik Tah akan tambah 1 cawan metrik ayak. 1 cawan metrik. Lepas tu Cik Tah akan masuk 1/2 cawan metrik gula. Lepas tu Cik Tah akan masuk, okey, dia kalau kita nak naik lemak, nak bagi lagi dia naik lemak, kita kena masuk garam. Nak jangan banyak, bukanlah kita nak buat apa masing ping tu dak. Kita kata rasa garam, dia naik lemak selain daripada lemak santan ni nah. Okey, Cik Tah masuk 2 sudu kecil ni nah. Okey, lepas tu Cik Tah akan masuk, ikutlah. Daun pandan ni anak-anak Cik Tah nak masuk berapa lai pun masuk. Lagi banyak lai, lagi wangi lah. Nah. Bismillah. Cik Tah akan arung dia. Bismillahirrahmanirrahim. Berpenuh bagi betul-betul nah anak-anak, sahabat-sahabat Cik Tah, berpenuh bagi betul-betul. Nah. Kok mana yang baru nak belajar tu cuba. Cukup senang. Okey, maka kita pusing balik. Cukup dah. Cuma kita perbetul bucu ni je. Nah, tarik awak ni pergi ke tepi dia. Lepas tu dah tarik tu, ambil yang tepi ni. Lepas tu pulah maka kita. 1 2. Sampai dia jadi cawat. Sampai dia jadi cawat baru kena. Nampak nak? Dia jadi cawat sama tengah.
Kalau kata dia tudung kiri ni, belah kiri ni, boleh, bukan kata tak boleh. Nah, tapi kita kata kejadian dia tu kurang sempurna. Nah. Okay, sahabat-sahabat, tunggu cerita nak balut sampai habis. Pada pecah peluh jantan, peluh tina, semua ada nah. Okey, lepas tu tunggu lepas tu lagi kita nak kongsi cara kita nak rebus nah. Okey, tunggu. Ni kita rebus setengah saja, setengah lagi kita buat frozen. Disebabkan bukan musim puasa, musim raya, mau raya ni habislah. Kita pakai belanga ni aja lepas takut. Kita pakai belanga ni sebab apa? Sebab dia sikit. Kalau pakai belanga yang lebar tu, selalunya kita akan lapik dengan daun ni. Tujuan dia tak mau bagi hangit. Nah. Okey. Ni kita rebus setengah aja. Kita tak mau rebus banyak sangat. Okey, ayak dia macam mana kita duk share. Jangan terlampau banyak sangat. Pasal pulut ni pulut masak dah. Nah, cuma kita kata kita nak ambil wap dia sahaja. Jangan terlampau banyak. Okey, dekat akik cameraman. Kita ingat tak payah sampai penuh. Kita kata setengah aja. Nampak nak ayak dia. Kalau kata penuh ni, setengah daripada ukuran ketupat ayak tu. Jangan terlampau banyak. Sebab apa? Pulut ni dah masak. Macam cerita duk share ketupat. Ketupat utara tu pulut dia 80% masak. Jadi 20% lagi yang kita nak bagi dia masak tu. Hak ni dah masak nah. Okey. Cara rebus dia macam biasa. Kita rebus sampai kata kering ayak. Nak bagi lebih kita kata lebih confident lagi, hampa dia bunyi tik 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 tik. Dia bunyi macam jam ni masa tu duk tik 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 tik. Hak tu elok dah. Lepas tu tunggu kita nak tunggu sampai masak. Lepas tu kita nak terus braidon. Tunggu. Alhamdulillah, ketupat kita pun dah kering ayak. Tutup api dulu. Dengar nah, anak-anak sahabat-sahabat kita. Dengar dia tik 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 tik. Okey, kita tutup api. Okey, lepas tu tunggu kita nak masuk pi dalam pinggan tu. Nah, kita nak braidon. Lepas tu kita nak buka tengok satu kejadian dia jadi macam mana. Alhamdulillah, siap dah ketupat kita. Nah, ketupat manis. Warsi Pantai Timur. InsyaAllah kita pun sama-sama kita belajar. Lepas tu dengan ketekunan. Lepas tu dengan kesabaran. Jadi insyaAllah banyak kelainan daripada sebelah utara tu. Lepas tu ni mari kita buka tengok. Kita rebus tadi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan dengan rendang boleh, dengan gulai boleh. Tapi dia dah ada rasa manis. Dia tak lekat pulut ni di daun ni, maksud kata lemak elok. Okey. Ni perkongsian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat dan anak-anak kita semua. Okey, lepas tu satu lagi kita nak bagi tahu ukuran santan tu 1/2 kilo, ayak 1 cawan metrik. Memang nampak banyak, tapi ayak tu kita masuk semua dalam pulut tu, dia akan jadi macam basah. Dia basah, dia lembut. Lepas tu sebab tu kita kata kita kena tunggu antara 10 ke 15 minit dia serap. Lepas tu dia akan jadi elok. Masa tu lah kita akan buat. Jangan terkejut, wah lembek dah ni dah jadi sawa pulut dah ni. Dok. Sebab tu kita kena tunggu nak kata dia kembang sangat pun tak, nak kata dia keras pun tak. Elok-elok dengan ukuran yang kita bagi tu. Nah, lepas tu yang mana yang suka manis, lebihkan. Yang mana nak kurang daripada tu, kurangkan. InsyaAllah dengan izin Allah, dengan berkat kita sabar tu, macam kita kata tadi ni, akan jadi. InsyaAllah. Nah, okey. Sekian kongsian kita pada hari ini. Lepas tu jangan lupa share, like, subscribe channel Cik Tana. Okey, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.